Okay, hai, Assalamualaikum. Hari ni kita akan buat kimia kertas 1 untuk pelis. Okay, again sekali lagi saya bukan cikgu, saya hanyalah SPM student. Jadi saya akan buat semua latihan yang saya pernah buat dulu, okay. So kita mulakan dengan soalan yang pertama. Okay. 1. Antara zarah berikut yang manakah dalam larutan amonia bertanggungjawab ke atas sifat alkalinya? Okey. Tulis dulu amonia ni apa? NH3. Kalau NH4 apa? NH4 ialah amonium. Amonium adalah garam. So amonia bukan garam. Jadi dalam amonia dia ada apa? Dia ada nitrat, dia ada hidrogen. Dia ada OH tak? Tak ada. So kita padam mana yang tak ada. Dia tak ada OH, dia tak ada klorida. Sekarang ni dia ada H+ dengan natrium. Okey, bertanggungjawab ke atas sifat alkalinya. Untuk kita tunjukkan sifat alkali, kita kena ada apa? Kena ada asid ke? Kena ada garam? Natrium ke? Kena ada H+. Of course lah H+. Kita tak guna Na ya. Na ni adalah logam. Kita nak tunjuk ke alkalin, kita kena guna gas. Faham? Yang kedua, apakah maksud nilai bahan api? Okey, again soalan ni adalah soalan yang straightforward. So, jawapan dia adalah A. Jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram bahan api dibakar lengkap dalam oksigen berlebihan. Yang ketiga, yang manakah antara berikut merupakan tindak balas perlahan? Okey, tindak balas perlahan. Kita tengok satu persatu. Kakisan batu. Yang kedua adalah nyalaan mancis. Yang ketiga adalah pembakaran bunga api. Yang keempat adalah tindak balas elektrolisis. Logically, tindak balas elektrik ni adalah cepat. Sebab apa? Bila kita on switch kipas ke, on switch TV ke, automatik dia akan terbuka. Bukannya kita tunggu 10 minit, 20 minit baru dia buka. Faham? Okey. So, D salah. Pembakaran bunga api. Again, kita nyala mancis. Lepas tu bunga api tu akan terus terbang. Lepas tu, dia akan macam meletup. Boom, macam tu. So, dia lah cepat. Nyalaan mancis sama jugalah. Bila kita letak mancis dan kita nyalakan mancis, dia akan terbakar dengan cepat. So, kakisan batu lah jawapan dia. 4. Laju menegak dalam jadual berkala unsur dinamakan sebagai K. Laju menegak. Menegak. Kumpulan. Kalau macam ni. Barisan tak ada adik. Okey, yang kelima. Apakah jenis kaca yang digunakan untuk membuat sebiji mentol? Kita nak buat mentol. Jawapannya adalah kaca soda kapur. Kenapa bukan kaca borosilikat? Dek, kalau kita guna kaca borosilikat tu, haba takkan kena kat dia tau. Kaca borosilikat ni kalau kita kena guna haba yang tinggi. Setakat mentol, haba dia tak tinggi sangat lah. And mostly mentol, kaca yang kita maksudkan ni kaca apa sebenarnya? Kaca yang kecil tu yang pasal tak? Ni mentol kan? Atau ada macam kecil kat sini. Untuk dalam tu kan ada macam macam magnet ke apa tau. Tapi bukan magnet, dia ada macam dawai-dawai tu kan. Lepas tu dia macam dibalut oleh something. So yang dibalut oleh something tu lah yang kita panggil sebagai kaca. So kaca ni kaca yang tak kuat pun. Sebabnya kalau dia kuat, dia tak akan terima haba. Dia tak akan bila tak terima haba yang banyak, dia tak akan bagi lampu menyala kat sini. Macam lampu menyala. Lampu dia akan menyala bila haba banyak dekat sekitar sini. Kalau lah dikatakan sini kaca borosilikat, andai katalah sini kaca borosilikat, so dia akan serat haba, dia boleh tahan haba. So bila dia tahan haba, ni lampu ni dia takkan menyala lah. Takkan ada haba lah di sekeliling dia. Faham? Sebab tu kaca borosilikat adalah salah. Kalau kaca silika telaku, ni kita buat seramik. Okey. Kalau kaca plumber, kita buat prisma. So, C jawapan dia. Ataupun kaca silika telaku ni, kadang-kadang kita buat ni. Stetoskop, kantor, benda yang berkaitan cermin mata ke. Okey, soalan yang ke-6. Yang manakah bahan tambah dalam deterjen? Bahan tambah dalam deterjen yang digunakan untuk menukar kotoran kepada bahan tanpa warna. Okey. Yang ditukarkan untuk menukar kotoran kepada bahan tanpa warna. Maksud dia bila tanpa warna ni apa? Colourless kan? Colourless ni maksud dia apa? Maksud dia warna putih.
Okey. So, ejen anti-inapan ni maksud dia tak orang bagi ada benda melekat. So, tak ada kena-mengena. Enzim biologi ni untuk kita hilangkan kotoran. Bukan kita tukar warna. So, salah. Ejen pemutih. Bahan pewangi tak ada kena-mengena. Ejen pemutih ni maksud dia kita tukar kepada colorless pelik lah. Itulah maksud dia. Okey, nombor 7. Pernyataan berikut menerangkan zarah subatom Q. Charge reaktif neutral. Isi reaktif ada 1. Berada dalam nukleus atom. Okey. So, apakah jawapan dia? Sangat straightforward. Jawapannya adalah neutron. Macam mana kita nak tahu jawapan neutron ke tak? Dia kata neutral, dek. Ni adalah keyword pertama dia. Proton ni positif. Elektron negatif. Nukleon ni adalah hasil tambah proton dan neutron. Okey, soalan 8. Jadual menunjukkan kandungan unsur peralihan dalam batu permata. Yang manakah menunjukkan padan yang betul bagi unsur peralihan? Okey, soalan ni agak jarang ditanya. First time kot lah saya jumpa soalan ni sepanjang saya buat trial. So, kita take note sikit. Okey. Jawapannya adalah A. Nilam kita, sapphire kita ada ni. Alamak, tak ingat dah pula. Pada saya baru bincang itu dengan student. Tak apalah, kalau saya ingat saya beritahu balik. Tapi jawapan dia A lah. Okey. Nombor 9. Apakah jenis ikatan kimia yang terbentuk melalui pemindahan elektron antara atom logam dengan atom bukan logam? Nama apa pemindahan elektron? Bila pemindahan elektron, dalam hari tu kita ada cakap dalam trial negeri 9 hari tu soalan yang sama. And then saya ada juga cakap pasal kalau pemindahan elektron ni soalan yang selalu masuk exam kertas 2, apa kita cara untuk kita jawab dia? Okey, soalan yang 2 markah ni. So, ikatan kovalen salah, ikatan hidrogen salah, ikatan ganda 2 pun salah. Jawapan dia adalah ikatan ion. Kenapa? Pemindahan elektron maksudnya dia ada charge. Ikatan kovalen tak ada charge, ikatan hidrogen tak ada charge, ikatan ganda 2 pun tak ada charge. So, ikatan ion sahaja yang mempunyai charge. Soalan 10. Antara yang berikut yang manakah betul, yang manakah benar tentang sifat kimia alkali? Kimia alkali. Okey, kimia alkali dia bertindak beralas dengan karbonat logam untuk menghasilkan garam, air dan karbon dioksida. Bertindak dengan logam tak reaktif untuk menghasilkan garam dan gas hidrogen. Bertindak dengan oksida logam untuk menghasilkan garam air. Bertindak dengan asid untuk menghasilkan garam air. Okey, jawapannya apa? Jawapannya adalah A. Sebab apa? Bertindak balas dengan logam tak reaktif, dek. Tak reaktif ni apa? Contoh dah kan. Argentum. Emas. Ya Allah, macam mana emas tu boleh bertindak balas? So, salah lah. Okey. Bertindak balas dengan oksida logam untuk hasilkan garam dan air. Oksida logam contohlah. Plumbum oksida contoh. Plumbum oksida tambah dengan kan tinggal kali. Plumbum oksida tambah apa? Kalau kita cakap pasal tambah HCl, bolehlah kita akan dapat plumbum klorida. Tambah dengan HO. Tak dapat. Kalau yang D ni pula sebab dia kata bertindak balas dengan asid. Automatik salah. Sebab tu jawapan dia adalah A. Soalan nombor 11. Apakah dimasukkan dengan bahan komposit? Bahan komposit ialah, ini soalan yang straightforward. Dalam buku teks pun ada. Jawapan dia adalah D. Okay, kenapa bukan A? Walaupun ayat macam panjang kan. Selalunya kalau ayat panjang ni jawapan dia betul. Tapi kita tengok elok. Dia kata unsur. Mana boleh jawab unsur dia? Bahan komposit bukan unsur. Dia dah jadi sebatian. Dia jadi campuran dah time tu. Okay. Kalau yang ni hampir betul. Tapi dia kata homogen. Sepatutnya bukan homogen. Sebatian ni salah lah. Sebab dia dah jadi macam campuran dah. Okay. Patutnya nampak lagi homogen. Sepatutnya bukan homogen lah. Kita tengok soalan yang ke-12. Antara berikut yang manakah merupakan sumber tenaga hidrokarbon alternatif? Sumber tenaga hidrokarbon alternatif. Apakah maksud sumber tenaga karbon alternatif? Maksudnya kita menggunakan karbon dan ataupun hidrogen. Macam tu. So, jawapannya adalah bioethanol. Okey. Kenapa bioethanol? Senang kata macam ni lah. Bioethanol ni adalah sumber tenaga hidrokarbon yang baru lah. Ni yang baru. Arang batu, solar, hidroelektrik ni ayak. Tak ada kena-mengena dengan hidrokarbon. Arang batu ni pula adalah tanah. Solar cahaya matahari. So, mereka ni bukan hidrokarbon.
Walaupun dia pun ni sumber tenaga boleh berbaharui, tapi dia bukan hidrokarbon yang alternatif. Okay. Yang ke-13, antara berikut yang manakah mewakili tindak balas endotermik? Okay. Tengok je pilihan jawapan macam ni, kita boleh padam dah mana yang salah. Pembakaran salah, penetralan salah, penyesaran salah. Soalan 14. Mana dah hilang dah. Polimer berikut manakah merupakan polimer semula jadi? Polimer semula jadi. Kanji, protein, selulosa dengan tiokol. Tiokol bukan dia selulosa. So, cari yang ada 3. 1 dan 2 salah, 2 dan 3 salah, jawapan dia. Okey, 15. Apakah proses untuk menukarkan lemak tak tepu kepada lemak tepu? So, kita ada guna nikel. Lemak tak tepu ni apa? Lemak tak tepu ni sebenarnya apa tu? Ganda 2. Okey, ni adalah double bond. Lemak tepu ni apa? Lemak tepu ni single bond lah. Single bond. So, kita panggil dia sebagai penghidrogenan. Okay, soalan 16. Darjah 1 menunjukkan susunan zarah bagi pertukaran keadaan jirim. Okey, ini daripada gas kepada apa ni? Pepejal. So, antara berikut yang manakah adalah proses X daripada gas kepada pepejal? Okey, kita tengok satu persatu. Pemenjawapannya apa? Pemenjawapannya adalah pepejal kepada gas. Pembekuan cecair kepada pepejal. Kondensasi ni apa? Kondensasi ni daripada cecair gas. So, jawapannya pengendapan. Sebab pengendapan ni adalah gas kepada pepejal. Nombor 17. Formula kimia bagi sebatin X ialah WBr2. Apakah formula kimia bagi sebatin terbentuk apabila kat ion X bertindak baz dengan oksigen? Mana X ni? Oh, X ialah WBr. Okey. Kat ion ni maksudnya dia adalah positif. Maksudnya cakap pasal W ni lah. So, W2+. Sebab apa W2+? Sebabnya Br2 ni, 2 ni asal duduk kat atas ni. So, bila dia berpindah silang, W2+ tambah dengan Br negatif. So, buang positif negatif. So, akan dapatlah WBr2. Sebab kita bawa 2 ni masa ni. Faham? So, W2+ tambah dengan oksigen. Oksigen adalah O2 kan. So, jadi WO lah. Okay. Soalan 18. 2 litium tambah 2 ayak sama dengan 2 litium hidroksida tambah gas hidrogen. Okey. Persamaan kimia di atas mewakili tindak balas di antara logam litium dan air. Antara berikut yang manakah pemerhatian yang mungkin berlaku sekiranya logam litium digantikan dengan helium? Okey. Macam kita nak ingat kumpulan 1. Kita ingat balik monomik yang hari tu kita bagi tahu dekat dalam kertas 1 negeri 9. So, ingat lipas merah. Nak kahwin Ustaz. So, L ni litium. Litium warna merah. Lepas tu, Na ni adalah natrium. Natrium color kuning. Kalium warna ungu. Okey. Kita tengok kat sini. Biasanya kaca berlubang. Awal-awal kita pangkas. Baca pelik sangat. Okey. Kertas ilmu biru bertukar jadi merah. Okey. Automatik salah. Sebab dia ni kumpulan yang sama. Dia takkan tukar warna je pelik-pelik. Kalau kita tiba-tiba ubah daripada litium kepada helium. Dia kumpulan yang sama. Kalau dia lelaki lah dua-dua ni. Tak jadi perempuan. Okey. B. Logam bergerak dengan mengeluarkan percikan api. Bunyi his semakin berkurangan. His ni bila apa? His ni bila kita tengah buat ujian kimia kan. Bila kita ganti dengan litium, dia akan logam bergerak dengan mengeluarkan percikan api. Yang ni dekat dalam buku teks ada. Kalau yang ni, bunyi semakin berkurangan, sepatutnya semakin lebihlah bertambah. Okey, soalan 19. Darjah 2 menunjukkan ikatan yang terbentuk antara molekul air. Manakah antara berikut mempunyai ikatan yang sama seperti darjah 2? Okey, tengok elok kat sini. Hari tu dalam kertas. Okey, soalan ni sebiji macam soalan negeri 9. Tengok, kalau kita buat soalan kimia kertas 1 ni berulang kali kan, kita akan dapat pattern dia sama je weh. So, tak mustahil untuk hamba dapat 40/40. Okey. So, ni dengan yang ni. Apa beza dia? Yang ni adalah perbezaan yang ketara. Yang pertama adalah ni adalah satu molekul. Ni adalah molekul lain. Dia pun digabungkan dengan menggunakan ni. Apa kita panggil? Garis putus-putus ni. Manakala yang ni pula, maksud yang ni adalah satu unsur bergabung dengan satu unsur diikatkan oleh satu garisan. Itulah maksud dia. Okey, berdasarkan gambar yang atas ni, dia tanya mempunyai ikatan yang sama seperti darjah 2. So, mungkin nak cakap pasal ikatan yang
putus-putus ni. So, ikatan putus-putus ni ikatan apa? Ini ikatan hidrogen. Dalam video sebelum ni, video Negeri Sembilan, kita dah cakap, okey, macam mana kita nak letak ikatan hidrogen ni? Ikatan hidrogen ni jangan ikat pada 3 benda. H, phone. Okey. So, jangan ikat pada fluorine, oksigen dengan nitrogen. So, tengok sini. H, phone. Betul. H plus dengan titik-titik. Ya, ada ke H plus, cik? Ni salah, ni ikatan datif. Kalau ada titik-titik ni, ingat automatic datif. Yang ni Cl, alah, saya salah. H plus, yang ni tak ada. Ingat titik-titik ni kita faham datif je. Kalau ikatan hidrogen tak ada titik-titik. So, jawapan dia A. Okey, soalan 20 Rajah 3 menunjukkan dua larutan dengan kepekatan yang sama dan nilai pH larutan tersebut. Larutan equals R, pH 8, equals S, pH 13. So, kita lukis jadual Zat. Ni 7 lah. So, ni 14. So, bila dia pH 13, maksud dia alkali kuat. Dalam video Negeri Sembilan, saya ada bagi tahu cara nak faham benda ni. Saya ajak secara terperinci. Cuba tengok video tu. Yang ke-8, untuk pH 8 pula, kita akan cakap pasal, kita akan cakap pada dia adalah alkali lemah. Jadi, perbezaan nilai pH tersebut adalah kerana kepekatan ion hidroksida dalam R lebih tinggi. Adik, kalau kepekatan ion hidroksida dalam R lebih tinggi, dia akan jadi 13. So, maksud dia salah. Bilangan mol ion hidroksida dalam S lebih rendah daripada R. Salah. Kalau dia lagi rendah, maksud dia S lagi kurang lah pH dia. Okey. R mengayun separuh, manakala S mengayun lengkaplah air. D, darjah pengayunan R lebih tinggi daripada S. Si salah. Jawapannya adalah C. Okey. Kalau darjah pengayunan R lebih tinggi, maksud dia R tu boleh mengayun lengkap. Maksud dia R tu adalah alkali lemah. Dia tak boleh mengayun lengkap. Faham? Okey, soalan 21. Apabila suhu campuran bahan tidak balas meningkat, kadar tidak balas meningkat. Pernyataan manakah yang menerangkan mengapa kadar tidak balas meningkat? Okey. Dia kata, dia bagi faktor apabila suhu meningkat. Lepas tu dia kata KTB pun meningkat. So, sebab apa? Kita kena cakap BFF suhu. Siapakah BFF suhu? Okey, dalam video Pontian kertas 2, saya dah bagi tahu pasal BFF dia. Okey, saya bagi tahu saya terperinci. Saya boleh tengok video tu. So, jumlah luas salah, jumlah bilangan zarah-zarah pun salah. Zarah-zarah bahan dapat bergerak dengan lebih cepat dan berlanggar dengan lebih kerat antara sama lain. Okey. Ni adalah saiz. Ni adalah kepekatan. Okey, ni mengatasi tak payah pengaktifan. Ni adalah makin. Soalan 22. Rajah 4 menunjukkan pembentukan alloy Y. Antara berikut yang manakah ciri bagi alloy yang terbentuk? Okey, A, dapat mengkonduksikan elektrik pada suhu tinggi. B, kekuatan regangan tinggi dan lebih tahan lasak. C, menjadi gelap apabila terdapat cahaya matahari. D, mudah berkarat apabila dijakar dengan air laut. Okey, Dek. Dia cakap pasal apa tadi? Dia cakap pasal alloy. So, bila alloy, logik tak apabila didedahkan kepada air laut, dia akan berkarat. Tak, Dek, weh. Okey. Menjadi gelap apabila terdedah kepada cahaya matahari. Ini kita cakap pasal cahaya tau. So, bila cakap pasal cahaya, so automatik dia akan jadi kaca. Kaca fotokromik. Okey. B, kekuatan regangan tinggi. Adik, kalau kekuatan regangan tinggi ni apa? Ni elastik-elastik kan. Yang ni adalah duralumin. Masalahnya kita cakap pasal duralumin pun. Apa benda yang ada zinc dan kuprum? Dalam video hari tu, video Negeri Sembilan, saya ada terang macam mana kita nak beza nama dia tu? Loyang dengan gangsa. So, bila dia ada kuprum, dia ada zinc, maksudnya dia adalah loyang. So, dia ada zinc dan kuprum. So, bila loyang dia dapat mengkonduksikan elektrik pada suhu yang tinggi. Okey, soalan yang ke-23. Terdapat 3 isotop yang stabil bagi silikon yang wujud di persekitaran, iaitu S28, S29 dan S30. Masing-masing ialah 92.23. Okey, ni kena kira 4.5 dan 3.10. Kira jisim atom relatif. Macam mana kita nak kira? Kita tambah je, Dek. Okey. So, 92.23 adalah untuk siapa? Adalah untuk S28. So, dah M28. Tambah dengan 29 tadi kan. 29 dengan apa pening. Tambah dengan ni 4.67 29. Tambah dengan 3.10 untuk 30. Lepas tu kita per lah 100.
Tekan kalkulator, kita akan dapat 28.11. 24. Berikut ialah setengah persamaan pengoksidaan. Okey, 2 iodin negatif jadi iodin tambah 2 elektron. Okey. Berdasarkan persamaan tersebut, pernyataan yang manakah adalah benar? Dia bagi tahu persamaan pengoksidaan. Maksud dia adalah ejen penurunan. Okey. A. Elektron didermakan oleh iodin. Kalau dia didermakan, maksud dia dia akan jadi orang yang baik, orang yang positif. Kalau kita menderma, kita ni orang yang positif. Kalau kita menerima, kita tu orang yang negatif sebab kita malas. Macam tu dah je punya perumpamaan yang diberi. So, A adalah salah. B. Elektron diterima oleh iodin. Diterima oleh iodin. Iodin adalah apa? I2. Okay. I2 dia tak terima, nampak? Elektron diterima oleh iodin. Dia tak terima. C. Elektron didermakan oleh ion iodida. C betul. Sebabnya ni adalah negatif. So, dia bagi kat kawan ni. Okey. Elektron didermakan oleh ion iodida. Betul. Elektron diterima oleh ion iodida. Salah. Tak terima. Soalan 25. Sebatian organik Y mempunyai struktur seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5. Ni apa ni? Ni adalah ester. Okey. Pasangan sebatian yang manakah akan bertindak balas untuk menghasilkan sebatian organik Y? So, macam ni kita nak tahu siapakah alkohol, siapakah asid karboksilik? Mudah je, kita potong dekat. Oh, gede. So, sini adalah alkohol. Sini adalah asid karboksilik. So, MAD maksud dia adalah etanol. Kalau yang ni probupenhex. Ini adalah asid hexanoic. Okey. So, macam ni kita nak baca pula. So, kita akan ambil macam ni cara baca dia. So, kita ambil alkohol dulu. So, dia akan jadi etil hexanoic. Dalam video sebelum ni pun saya ada bagi tahu. Video sebelum ni video sama ada video Pontian ataupun video Negeri Sembilan. Saya bagi tahu kata cara macam mana kita nak baca sebatian karbon ni. Okay. So, etil hexanoic. Kita cari pula yang jawapan. Metanol automatik. Salah tadi cakap pasal etanol ni. Okay. So, ada C dengan D. Etanol. Asid etanoik ke? Salah. Jawapan dia ada asid etanoik. Soalan ni free je mereka. Okay, soalan yang ke-26. Rajah 6 menunjukkan susunan radar sebagai eksperimen untuk menentukan kadar tindak balas untuk bentukkan KTV. Okay. So, dia bagi kat kita larutan natrium thiosulfat dengan asid hidroklorik. Lepas tu bagi tanda pangkah. Kini eksperimen yang untuk tunjuk tanda pangkah tu akan hilang. Alright. Apakah antara teknik berikut yang manakah paling sesuai untuk menentukan kadar tindak balas? Okay. Untuk kita tentukan kadar tindak balas, mudah je. Okay. A. Mencatat masa sebaik saja mendakan mula terbentuk. B. Mencatat masa untuk mendapatkan suhu maksimum. C. Mencatat masa sebaik saja tanda pangkah tidak kelihatan. D. Mencatat masa bagi perubahan nilai pH sehingga nilai pH yang tak diperoleh. Okay. So, mencatat masa sebaik saja mendakan mula terbentuk ni salah sebab ni tak ada mendakan dik. Okay. B pula. Mencatat masa untuk mendapatkan suhu maksimum. Tidak. C. Mencatat masa sebaik saja tanda pangkah tidak kelihatan. Okay, C jawapan dia. Sebab apa? Eksperimen yang tanda X ni, kita nak tentukan sama ada tanda pangkah tu bila dia akan muncul. Bila dia akan hilang. Okay, soalan yang ke-27. Rajah 7 menunjukkan dua set eksperimen yang dijalankan oleh Farah untuk menentukan haba penyesaran. Okay, dia bagi tahu haba penyesaran. Okay. Dia bagi 5 logam termometer dengan logam Y. Okay. So, Farah mendapati suhu campuran dalam set 2 lebih tinggi daripada set 1. Apakah sebab bagi pemerhatian yang diperoleh? Okay. Tengok dia punya set 1 dengan set 2. Dia guna dua-dua guna 5 gram logam cawan polistirenol dengan 50 cm larutan kupron disulfat. Okay, dua-dua guna benda yang sama. Yang berbeza adalah logam X dan logam Y. Maksudnya kita kena bandingkan sama ada logam, apa kelebihan logam Y itu berbanding logam X. So, A. Logam X menghasilkan ion hidrogen lebih tinggi. Terang-terang lah salah weh. Sebab apa? Dia kata 2 tu lebih tinggi, Y tu lebih tinggi daripada X. Maksud dia X tu dia hasilkan air hidrogen yang rendah lah sepatutnya.
B. Logam Y menghasilkan ion hidrogen yang tinggi berbanding logam X. Kenapa? Ni betul ya? Tak ada apa pun. Okey, C. Logam X lebih mudah melepaskan elektron berbanding logam Y. Salah. Sepatutnya logam Y yang mudah melepaskan elektron sebabnya dia punya kadar nabas lebih tinggi. D. Logam Y lebih mudah melepaskan elektron berbanding logam X. Okey. So, betul. Okey, kenapa kita pilih jawapan D instead of B? Sekarang ni kita cakap pasal logam. Adik, logam je tak hasilkan ion hidrogen, dek. Okey. Dia melepaskan elektron berbanding logam Y. Ini adalah jawapan ataupun BFF kepada logam yang lebih elektropositif. Okey. Soalan yang ke-28, pasangan yang manakah akan menghasilkan sebatian kovalent? Kuprum dan klorin salah, dia adalah garam ataupun ikatan ion. Sebatian kovalent, karbon dan fluorin betul. Okey, mana yang nombor 2 tu betul? Ni salah sebab nombor 1. Lebih-lebih lah. Kemudian ke-29, rajah 8 menunjukkan susunan radas bagi menentukan sifat getah. Okey, soalan ni pun lebih kurang macam soalan Negeri Sembilan 2024, kertas 1. Selepas beberapa minit pemberat digantung, jalur getah memanjang. Okey, jalur getah ni tak tervulkan. Pernyataan manakah yang paling baik menggunakan pemerhatian tersebut? Okey. Sebab dia kata dia tak tervulkan dan dia boleh diregangkan. Okey, so A, tahan haba yang tinggi, tak nak kena mengena. Lebih kenyal. Dia kurang kenyal lah sebab tu lah dia boleh ke bawah. Mempunyai kekerasan yang kuat. Kalau kekerasan dia kuat, dia takkan dia takkan memanjang. Mempunyai kekuatan yang rendah. So, dia lah jawapan dia. Soalan bonus. Yang ke-30, Raja 9 menunjukkan seorang ibu menenangkan anaknya yang berumur 6 tahun kerana anaknya sedang menahan kesakitan. Antara berikut yang manakah sesuai untuk menggantikan aspirin? Adik, aspirin ni bukan untuk kanak-kanak. Untuk orang dewasa. Untuk orang yang bukan lagi kanak-kanak. Okey. So, nak kena ganti apa? Kodena ke? Kodena ni analgesik. So, tak boleh. Morfin. Nak dadah ke, dek? Bukan nak dadah pun, tapi kita mudah mengenali dia sebagai dadah. Haloperidol. Dek, nama pun halusinasi. Apa benda aku hijau ni? Ya Allah. Kalau kita bagi budak tu makan haloperidol, tak lama, budak tu nampak macam-macam benda. Jawapan dia D lah, paracetamol. Okey, 31 Raja 10 menunjukkan unsur P dan unsur Q dalam jadual berkala unsur. Mengapakah saiz atom Q lebih besar daripada saiz atom P? Saiz atom Q. Yang pertama adalah A, bilangan proton bertambah. Tak, bilangan proton ni hanya bila kita cakap pasal skala. Jisim atom relatif bertambah pun sama. Bilangan elektron valens bertambah pun sama. So, jawapan dia ni lah. D. Okey, soalan 32. Raja 11 menunjukkan susunan radas bagi proses pentitratan larutan natrium hidroksida dengan asid sulfurik. Okey, dia bagi kita asid sulfurik 0.05 mol. Okey, lepas tu dia bagi kita larutan natrium hidroksida dan phenolphthalein 20 dan 0.1. So, dia tanya berapakah isi padu asid sulfurik yang diperlukan untuk menetralkan larutan natrium hidroksida dalam kelangkun. So, macam mana kita nak jawab soalan ni? Yang pertama, dia bagi tahu apa? Dia kata proses pentitratan. So, pentitratan M1V1 per M2V2 M1V1 sama dengan A per B. Okay. So, jadi kita nak buat yang pertama, kita tulis dulu persamaan dia. So, kita buat NaO ni, NaO tambah dengan yang ni H2SO4 ni. So, kita tulis NaO tambah dengan asid sulfurik. So, kita akan dapat Na2SO4 tambah H2O. And then, kita tengok kena seimbang tak? Nature ada 2. Tengok nature ada 2. So, kita tambah 2 depan ni. Lepas tu, 2 H2O. Supaya ni kan apa 2 kan. So, 2 H ada 2. So, jadilah tambah 4. So, 2 H2O 2 kali 4. Faham tak persamaan ni? Okay. Lepas kita buat persamaan pula, kita pun kena lawan M1V1 tu. So, tengok NaO jadi 2. Kan? Yang ni dia tak ada 2. So, kita buat H2SO4. Mana dah? Okay. H2SO4 sama dengan 0.05X. Okay. X ni kita tak tahu. Dia bagi kita 0.05 je. Tapi tak bagi kita isi padu. So, kita per dengan 20 dengan 0.1. 20 0.1.
sama dengan 1/2. Kenapa 1/2? Tengok natrium hydroksida adalah 2. Ni, natrium hydroksida ni. Dekat sini NaOH. NaOH kena 2. Lepas tu hydrogen sulfide, asid sulfurik dia adalah 1 je kan. Dia tak ada pun nombor 2 depan dia. Sebab tu lah dia tak ada, dia per 1 saja. Kalau 2 ni sebab dia yang ni lah. Okay. Okay. So, kita nak cari X kan. So, X sama dengan 1/2 sama dengan 0.5. 0.5 darab 20 darab 0.1 per dengan 0.05. So, congok kita akan dapat 20 cm padu. So, ada tak jawapan dia? Adalah jawapan dia C. Soalan 33, Raja 12 menunjukkan profil tenaga bagi pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan dan tidak balas eksotermik. Okey, dalam soalan Trial Negeri Sembilan kereta 1 hari tu kita ada bagi tahu kalau dia cakap pasal profil tenaga je, apa definisi yang wajib kita hafal? Sebab definisi dia agak berlainan daripada definisi eksotermik dengan endotermik. Okey, tak apa. Kita tengok soalan. Tentukan haba tindak balas. Okey, haba tindak balas pembentukan asid hidroklorik berdasarkan Raja 12. So, macam nak buat dia? Mudah je. So, ini bagi kita ikatan dengan tenaga ikatan. Macam ni kita nak baca HCl ni macam ni kita nak baca. Okey, H maksud dia ada 2H. Cl maksud dia Cl2 lah. Yang ni maksud dia H2. HCl maksud dia HCl. So, kat sini 2 HCl maksud dia nanti kita kena darab 2. Ni H2 1 lah. Cl2 maksud dia 1. Faham? Alright. So, macam kita nak buat yang pertama dekat tepi ni. Berapa dia? 436 kan? Okey. Kita buat yang H dulu. Kita kena buat yang ni tambah yang ini 243. Mana 243? Ni. Ni. Kita ambil yang ni tambah dengan yang ni. Okey. Lepas tu kita akan dapat jawapan dia lah berapa kan. Jawapan tu pula nanti kita kena bahagi dengan yang ni. Boleh kita akan dapat haba tindak balas. Okey, so kat tepi ni. So 436 tambah 243 sama dengan 639 347 456 679. Alright. Lepas tu kita tengok HCl berapa. Ni dia bagi tahu HCl kita ada 2. So 432 darab 2. So 432 darab 2 sama dengan 432 6 428 864. So bila kita dapat macam ni, kita pun nak kira haba tindak balas, kita kena ambil yang atas bahagi bawah. So dah dapat macam ni. So 679 per 864 kita akan dapat congok kita akan dapat 185. So okey, C dengan D salah. Okey, sekarang ni positif dengan negatif. Okey dek, tengok sini. Ni apa? Ni turun tangga. Explanation lebih dekat dalam kertas Negeri Sembilan paper 1. Okey, dia turun tangga. So, bila turun tangga maksudnya dia adalah eksotermik. Jadi, exo, G delta H akan jadi negatif. So, ni salah lah. B jawapan dia. Okey, kita tengok soalan 34 persamaan berikut muka tindak balas penguraian zinc nitrat yang tak seimbang. Okey, penguraian zinc nitrat yang tak seimbang. Okey, so kita seimbangkan dululah. So, zinc ada 1, zinc ada 1, nitrat ada 2. So, nitrat sini pun ada 2. Dia apa sini? 1, 4, 5. So 5 oksigen kat sini. Ni ada 6. So kita kena tambah sesuatu kat dia. Nitrat ada 2. So tambah 2 kat sini. Allah, ni mesti pun tak dekat. Zinc 1. Nitrat ada 2. So letak 2 kat sini. 2 nitrat. So 3 ke 2 6. Zinc set tulis kat sini, zinc sama dengan 1, N sama dengan 2, O sama dengan 6. Sini pula zinc ni, kalau cara yang cepat lupa kan, kita tulis macam ni supaya tak silap langkah. Zinc ada 1 kat sini, nitrat ada 2 nitrat, O ada 1, 2 kali 2, 4, 5, 6, 7. Ambil 7 kat sini. So, apa yang tak balance? Sini ada 7, sini ada 6. So, kena tambah kat sini 2. So, bila tambah 2 dekat sini, so nitrat akan ada 2.
Then nitrat akan ada 2. Zinc ada 2. So bila zinc 2 sini pun kena tambah 2. So kita akan tukar. So sini akan jadi 2. So O akan berubah. O akan ada daripada 7 jadi 8. Dia akan jadi 8 tak? So 2 tambah 2 4 tambah 4 8. Okay. Ni ada 6. So apa lagi yang kurang? 2 zinc. O 6. Itu lebih je. Oh sini mungkin kena 4. Sekejap. Sini kalau kita tukar jadi 4. So 4 nitrat. Oh betul lah, 4 nitrat lah Iman weh. Ni 2. Ya. Kau yang silap. Siapa zinc kau padam? Nitrat tu yang kena padam. Nitrat dah ada 4 dek. Nitrat dah 4. Lepas tu 3 kali 2 6. Oh ada 12 lah. Ya Allah, careless. 12. So situ 12, 8 ni 4 kan. So 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12. Okay. Alright, dah siap. Okay, sekarang berapakah isi padu maksimum gas nitrogen dioksida? Okay, highlight. Isi padu gas nitrogen dioksida yang terdapat pada suhu dan tekanan, okay, apabila 18.9 zinc nitrat. Okay, ni soalan Stokio. So macam mana kita nak buat? Sangat mudah soalan Stokio ni. Dia nak isi padu. Dia nak isi pasal apa? Nak isi padu yang ni. So kita tulis lah DM3 berapa. Okay, dekat dia. Lepas tu dia bagi kat kita apa? Kita tulis dulu maklumat yang dia bagi kita. Kita guna warna lain sebab lagi macam warna pening. Koko. So padam balik tadi. Okay, so warna koko kan. Yang ni kita nak cari DM3. Okay. Yang dia bagi kat kita adalah zinc nitrat. Dia bagi kita 18.9 gram. Dia bagi kita jisim. Alright, so macam mana kita nak buat? Dia bagi apa? Jisim formula relatif zinc nitrat adalah 189 gram mol. Okay, dia bagi kita ni. So mudah saja. So kita buat lah. Ni mol untuk zinc nitrat sama dengan 18.9 per dengan 189. Kita ambil jisim per dengan jisim molar. Jisim formula relatif 189. So potong-potong, sebenarnya kita akan dapat 0.1. Okay, dah siap yang ni. Kita tengok step kedua. Ni kita boleh tulis dalam kertas 2. Kalau nak tulis dalam kertas 2, cara jawab Stokio, dia ada step daripada buku teks kan, yang kita kena tulis nama panjang dia tu. Tapi kalau tak mau tulis macam tu, kita boleh tulis macam ni. First kita tulis dulu molar. Allah terpadam dah. Okay, first kita tulis dulu molar apa benda, dapat jawapan. Lepas tu bahagian sini kita kena kita kena banding. Kita banding kat sini. Lepas kita banding, kita akan buat satu lagi garisan kat tepi ni. Lepas tu kita kira pula molar untuk yang diminta. Okay, so kita tengok. Kita nak banding zinc nitrat dengan apa yang kita nak tadi, gas nitrogen kan, NO2. Lepas tu kita tolak macam ni. Kita buat macam ni. And then zinc nitrat dia berapa? Dia 2 kan. Nitrat 4. So dia seolah-olah kalau kecilkan jadi 1 ni sebuah 2, betul? So kalau 1 tadi kita dapat apa? 0.1 kan. Kalau sini 0.1, kalau dia 2 kali ganda maksudnya 0.2. Dah siap. Buat bahagian ketiga pula. Molar untuk gas nitrogen. Tadi dapat apa? 0.2 mol kan. So 0.2 bersamaan dengan berapa STP per 22.4. So X sama dengan 22.4 darab dengan 0.2. 4 kali 2.4 kita kalkulator. 2.24 DM 3. So ada jawapan 2.2 ni B. Okay, soalan yang ke-35. Apabila 15 gram karbon terbakar dengan lengkap dalam udara, haba yang terhasil meningkatkan suhu 500 cm padu air sebanyak 23.8. Berapakah haba pembakaran karbon? Okey. Dia kata apabila karbon tu terbakar dengan lengkap dalam udara, haba yang terhasil meningkatkan suhu 500 cm. So ni suhu lah. Ni kan suhu 500 cm padu air. Ni air, suhu air. Bukan ni nilai air. Ni suhu dia. Ni nilai air dia. Okey. Berapakah haba pembakaran karbon? Okey. Sekejap.
Okey, cara dia nak buat sangat mudah. Bila dia minta haba pembakaran ni maksudnya dia nak delta H. So, apakah formula delta H? Delta H sama dengan negatif Q per N dan delta H dalam kJ, manakala Q dalam joule. So, nanti kita kena darab dengan 1000 lah untuk kita tukar kepada kJ. Okey, so kita tu ada maklumat yang dia bagi kita. So, dia bagi kita 15 gram. Kita nak buat molar dululah. So, 15 gram terbakar dengan lengkap. Lepas tu dia bagi GC atau relatif ialah 12. So, kita buat dulu. N untuk karbon adalah 15 gram per dengan 12. So, kita dapat 1.25. Ni boleh congak. Okey, lepas tu, kita kena buat Q sama dengan MC theta. Sebab kita nak cari Q. So, Q sama dengan M dia bagi dah kita 500. So, 500. Lepas tu, C kita 4.2 kan macam biasa. Theta kita berapa tadi? 23.8. 23.8. So, kita akan dapat 49980 joule. Jangan lupa. Okey. Yang ketiga pula, kita kena cari delta H sama dengan negatif Q per N. Nampak ni, ada negatif. So, kita padam mana yang tak ada negatif. Ada. Semua negatif, tak apalah. Okey. Negatif tadi Q apa? 49980 per dengan 1000. Dengan kita pun tadi 1.25 kan. 1.25. So, kita akan dapat 39 point something kan. So, 39.9 kot. Kan? Mari kalkulator sekejap. Betul 39.9. So, kalau kita bundar sini dapat 40. Okay. So, jawapannya adalah D. Okay, soalan 36 Raja 13 menunjukkan tindak balas penghasilan sebatian P daripada sebatian R. Formula kimia untuk sebatian R adalah C4H9OH. Okey. Sebatian R dia bagi O, serpihan porselin panas. Serpihan porselin panas ni maksud dia daripada apa? Dia daripada alkena ke alkohol pula. Alkohol ke alkena kan? Maksud dia sini adalah alkohol. Ini adalah alkena. Alright. So, dah habang dah sebatian R pun dah C4H9OH dah. So, kalau 4 maksudnya dia adalah butanol. Butanol kepada butena. Okay. Alright. So, berapakah peratus jisim karbon dalam sebatian P? Okay, macam mana kita nak kira peratus jisim karbon? Kalau kita nak kira peratus jisim karbon, kita kena ambil nilai karbon per dengan semua yang dia ada darab 100 darab 100%. Faham? So, C kita berapa? C kita ada 4 kan? So, 4 darab dengan 12. Sebab apa? GC atau relatif untuk karbon ialah 12. Lepas tu karbon ada 4 kali, betul? Dia ada 4 biji. Nampak tu dia bagi tahu 4 biji. Okey. So, 4 darab 12 sama dengan 4, 12. Lepas tu, H tadi apa? Dia ada 10 kan? 10 darab 1. O ada berapa? O ada 1. 1 darab dengan 16. Okey. Darab dengan 100%. Tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia D. Okay. Soalan 37, sebanyak 0.5 mol gram 0.5 mol J bertindak pada dengan 24.0 gram oksigen membentuk J oksida. Antara berikut formula yang manakah menunjukkan formula empirik bagi J oksida? Formula empirik. Okay. So, macam kita nak buat? Yang pertama, dia kata membentuk J oksida. Okay. O kita, oksigen adalah O2, betul tak? Okay, macam ni. Kita ada J. Kita ada O2. Lepas tu jadi JO. Maksud dia, J adalah 0.5 set. Maksud dia 0.5 J. Kalau O ada 2, maksudnya 0.5 kena darab 2, betul tak? 0.5 darab 2 kita akan dapat 24. Dia bagi kita 0.5 mol. Nak cari mol untuk oksigen pula, kita buatlah kat sini tepi ni. Okey, dia bagi kita berapa gram tadi? 24 kan? 24 per dengan 16. So, kita dapat 1.5. So, maksud dia O adalah 1.5. Okey. 0.5 nak ke 1.5, dia adalah ibarat 1 ni sebab 3. So, carilah yang ada JO3. Ni jawapan dia A. Soalan 38, Raja 14 menunjukkan sebuah notasi sel bagi sel kimia.
Okey, sekiranya eksperimen dijalankan dengan menggunakan 100 cm padu 0.5 mol di M3 larutan zinc nitrat dan 100 cm padu 0.5 mol di M padu larutan kupur sulfat, berapakah GC maksimum pepejah terenap di katod? GC maksimum pepejah terenap. Okey. Kalau dia bagi macam ni, okey, dia bagi macam ni. Ni sel kimia apa? Ni adalah sel kimia Daniel. Sebab apa? Sebab ada dua elektrod yang berbeza. Sebab tu kita nampak pepejah terenap. Ni dia punya keyword dia. Okay. So, dekat sini lah. Alright. Sekarang ni, macam mana kita nak buat dia adalah kita tulis dulu. Kita kena pasti dulu kat sini. Mana satu anode, mana satu cathode. Zinc adalah anode. Dia juga adalah terminal negatif. Lepas tu dia mengalami pengoksidaan. Kalau sini cathode mengalami penurunan. Lepas tu terminal positif. Okay. So macam ni dia punya, kalau sel setengah dia macam mana? Asal dia adalah zinc sama dengan zinc 2 plus tambah 2 elektron. Kalau yang ni pula, ni kita akan dapat Cu 2 plus tambah 2 elektron sama dengan Cu. Okay. Alright. So, jangan mudah untuk kita jawab soalan ni. Kita tengok dia minta apa. Dia minta GC maksimum pepejah terenap. Maksudnya kita nak kena buat apa? Buat Stokio. So, pilih dulu zinc nitrat sama dengan mol. Mol zinc nitrat sama dengan, saya pelik lah huruf Z ni. Okay, zinc nitrat sama dengan 100 0.5. Kita buat MV per 1000 sebab dia bagi kat kita mol dengan isi padu. So, potong 10 kosong. Allah Akbar. Kita dapat 0.05. Lepas tu kupur sulfat pula. Zinc nitrat CuSO4. So kita dapat 0.05. Lepas tu 0.05 ni untuk apa? So 0.05 sama dengan X per 64. So X sama dengan 3.2. Oh dah. Right. Rajah 15 menunjukkan suatu gambar rajah aras tenaga yang diperoleh daripada dua set eksperimen. Okey. Antara berikut pernyataan manakah yang betul set 1 set 2? Okey, sebelum kita tengok soalan tu, kita tengok dulu ini apa. Ni adalah eksotermik sebab dia turun tangga. Alright. So, set 1, tidak balas membebaskan haba tanpa karya makin. Yang menggunakan makin siapa? Set 2, betul. So, kecara yang set 2 yang menggunakan makin. Tidak balas membebaskan haba dengan karya makin, betul. Betul, sebab tak guna makin. Tidak balas membebaskan haba dengan karya makin, salah. Tidak balas menyerap. Adik, dia tak menyerap, dek. Salah automatik. Pandai A. Soalan last kali 40 rajah 16 menunjukkan susunan rajah bagi mengkaji kekenyalan getah tervulkan dan getah tak tervulkan. Okey, dia bagi jadual kat kita. So, panjang getah awal sama je. Lepas tu panjang getah dengan pemberat 14, 16. Okey, tengok kat sini. 14 dengan 16. Maksud dia, yang ni sikit je dia diregangkan. Maksudnya dia adalah tervulkan. Okey, ni tak tervulkan lah. Yang 16 tu. And then, panjang getah selepas pemberat ditanggalkan 12 dengan 10. Lepas pemberat ditanggalkan, dia still panjang lagi. Dah pendek. Dia kembali kepada bentuk asal. Alright. Itu daripada apa yang kita interpretasi balik lah. So, tengok soalan dia. Pilih pernyataan yang betul tentang getah P dan getah Q. Getah P getah tervulkan kan? Basic saya takut lupa. Alright. A. Getah Q lebih lemah daripada getah P. Tidak. Sebab lebih lemah ni, dia indicate bahawa apa? More kepada force, more kepada daya. Kita tengah elastik sekarang ni, so tak ada kena mengena dengan daya. Getah Q teroksida, tak ada kena mengena dengan teroksida lah. Okey. C. Getah Q lebih elastik daripada getah P. Getah P punya daya ketahanan terhadap haba lebih tinggi daripada getah Q. Daya ketahanan lebih tinggi daripada Q. So, tengok balik soalan. Tengok. Okey. Panjang getah dia 14.
Oh, astaghfirullahaladzim. Panjang getah. Ini tak terbukan sebab dia panjang. Okey. Yang ni tak terbukan. Sebab dia boleh kembali kepada nilai asal dia. Getah terbukan, dia akan kembali kepada panjang asal dia. Okey. So, jawapan dia kat sini, jawapannya adalah C lah. Getah Q lebih last daripada getah P, faham? Okey, dah siap 40 soalan Perlis 2024 Kimia. Okey, itu saja untuk hari ni. Bye. Assalamualaikum.